Macam mana kalau aku travel, aku nak charge aku punya iPhone, aku punya kamera dan juga gadget-gadget lain. Tentunya dengan power bank. Jadi aku ada satu power bank Cuk Teh 10 portable power bank 10,000 mAh, fast charging power bank with digital display. Digital display ni dia tulis berapa persen lagi untuk kita fully charge dan berapa lama untuk kita full charge power bank ni. Power bank ni boleh charge laptop guys. Dan juga paling best sekali kenapa aku pilih Cuk Teh 10 ni, sebab dia sangat compact. Kau tengok dia punya size dia. Sangat-sangat ringan guys. Jadi senang kita nak masuk dekat pocket, nak bawa pergi travel. Macam aku cycling, naik gunung, tentu aku nak power bank yang ringan. Supaya tak banyak tenaga yang aku gunakan untuk bawa power bank yang besar-besar macam yang banyak dekat pasaran. Cuk Teh 10 ni fast charging guys. Kita boleh charge iPhone 60% dalam masa 30 minit. Dan kita boleh charge power bank ini 50% dalam masa 15 minit sahaja. Jadi korang kena dapatkan Cuk Teh 10 power bank ni dekat Lazada, dekat Shopee ataupun dekat website Cuk Teh sendiri dan juga dekat description video ni. Korang kena grab Cuk Teh 10 ni sebab macam aku cakap tadi, yang paling best sekali, dia ringan, compact. Jadi senang untuk kita bawa pergi mana-mana. Tengok aku masuk poket. Jom, kita sambung kayu. Okey, jom kita buka Cuk Teh 10 power bank. Kecil je guys. Ini kotak yang aku dapat. Kita buka dalam dia. Tengok apa yang ada dekat dalam kotak ini. Okey, so yang first kali mestilah ada dia punya power bank dia. Okey, kita buka dia punya plastik. Oh, nampak macam ini dia. Nampak dia punya display, LED display dia dekat sini. Saiz dia lebih kurang tak sampai sejengkal tangan aku. Nampak? Macam besar saiz sneakers sahaja. Coklat bar sneakers tu. Belakang dia macam ada kasar sikit rubber. And depan dia ni ialah titanium grey. Memang cantik guys. So apa lagi dekat dalam kotak dia ni? So ada dia punya charger Type C. Okay, dua-dua Type C. And apa lagi dekat dalam ni? Okay, dekat dalam kotak ni ada dia punya manual dia. So sekarang ni kita jarang lah tengok manual kan. So manual ni kita letak tepi lah. So kita tengok Cuk Teh 10 power bank ni sahaja. Dia punya saiz dia paling best sekali. Sangat-sangat kecil. Lightweight. Macam berat dia lebih kurang berat sneakers juga. Saiz macam sneakers. Berat pun macam sneakers. And dia punya paling best kenapa aku pilih Cuk Teh 10 ni. Sebab dia adalah fast charging. Dia boleh charge handphone Xiaomi 13 Pro 100% dalam masa 19 minit saja. Laju gila. Dan dia boleh charge iPhone 15 Pro Max sebanyak 60% dalam masa 30 minit. Laju gila guys. Memang cepat je. Kita akan jibat banyak masa kalau kita guna power bank ni. Dan power bank ni boleh deliver 100 watt max. Untuk laptop, kita boleh charge laptop dengan menggunakan power bank ni. Dan satu benda korang perlu tahu. Berapa masa yang kita perlukan untuk charge power bank ini sendiri. Okey, sangat-sangat laju guys. Kita boleh charge dalam masa 15 minit, ia akan dapat 55%. Bermaksud untuk full charge lebih kurang 30 minit sahaja, kita dah boleh full charge Cuk Teh 10 power bank ni. Now, kita cuba on. Kita tekan dekat tengah ni. Ni ada butang dia. Dah nampak tu dia punya display dia dah keluar. Dekat sini ialah berapa percentage dia punya bateri yang ada dekat dalam ni. 59%. Now, jom kita cuba charge aku punya GoPro ni. Okay, kita buka dia punya charger dia. Type C. Dua-dua Type C. Dekat GoPro ni pun Type C kita pasang dekat sini. Dan kita masukkan dekat dalam Cuk Teh 10 power bank ni. And now nampak dia tengah charge aku punya GoPro. Dia boleh tunjuk dia punya display dia dekat sini. So guys, korang kena dapatkan Cuk Teh 10 ni dekat Lazada, dekat Shopee dan juga dekat description video ini. Macam nampak kecil kan? Compact. Muat-muat dekat tangan aku je. Boleh masuk dekat kocik.
Cantik guys. So, dapatkan sekarang Cuk Teh 10 Power Bank.